Dia kata, tak betul Tok Mat tu cakap kan. Dia kata, cakap macam tu lah. Dia Tok Mat cakap, tak betul apa yang Tok Mat cakap tu. Kampung ni 300 meter kat belakang tu je. Kena babi. Dan bila kita turun the ground, kalau tak ada PRK, kita tak tahu sebenarnya. Kawasan ni sebenarnya banyak masalah. Kan? Oh. Jadi bila kita turun the ground, barulah kita tahu bahawa sebenarnya sudah sekian lama masalah-masalah ni telah disuarakan oleh rakyat di sana. Sebab bila ada PRK, banyaklah benda yang terbongkar. Contoh yang besar apa tu masalah yang Paling besar? besar sebenarnya adalah kandang babi. Kandang babi. Kandang babi. Kan? Sebab itu bila kita suarakan cerita kandang babi ni, dia bukan datang daripada kita petik di mana-mana. Dia adalah isu yang real di bawah. Misalnya saya pergi beraya di satu rumah di Kampung Jawa, dekat situ, dekat Air Kuning ni. Kampung Jawa ni, of course lah, 100% penduduk Melayu. Kita bersembang tentang satu kampung lain yang Mat Hassan pergi. Tok Mat Hassan pergi. Timbalan Presiden UMNO pergi sana. Dia pergi sana, dia kata bahawa dia nafikan bahawa kandang babi ni satu isu yang besar dan sebagainya kan. So dia kata tak ada pun kan. Jauh lah dan sebagainya. Bukan isu yang besar. Jadi bila saya pergi beraya, saya tanyalah sini. Yalah, kampung tu saya cakap banyak isu kandang babi. Tapi Tok Mat kata tak ada kan. Dia kata tak betul Tok Mat tu cakap kan. Dia kata cakap macam tu lah. Dia Tok Mat cakap tak betul apa yang Tok Mat cakap tu. Kampung ni 300 meter kat belakang tu je kandang babi. Jadi 300 meter bukan 3 kilometer kan. Jarak yang paling minimum pun at least 3 km. Sekarang 300 meter. Jadi kita nak membuktikan betul tak betul dia cakap tu, kita pergi sampai belakang. Memang betul. Bau satu hal lah kan. Dan on the way kita dah sana, nak ke sana tu, dah ada pokok kelapa sawit sengaja ditumbangkan bagi menghalang kita nak pergi sampai ke tempat tu kan.